Hari ni aku akan tunjukkan kat korang salah satu peniaga kita yang dulu dia beli set package dan sekarang dia dah upgrade dia punya perniagaan ayam gunting kepada food truck. Jom ikut aku. Halo kakak, abang, apa khabar? Baik. Dah berapa lama abang dan kakak berniaga ayam gunting di sini? Kita dah setahun 5 bulan. Boleh akak sharekan mula-mula macam mana akak kenal dengan produk kami? Cari dalam TikTok. Sebab saya nak buat ayam gunting. So saya tengah cari dalam TikTok, saya dapat Alis lah. Macam mana sambutan selama abang dan kakak berniaga setahun 6 bulan di sini? Sambutan mula-mula kurang lah. Tapi saya teruskan usaha saya. Dia punya income pun meningkat. Apakah pencapaian ataupun kejayaan yang telah abang dengan kakak dapat? Saya daripada niaga dalam khemah, sekarang saya pekat kepada food truck lah. Paling besar saya dapat, inilah saya dapat. Kumpulkan sikit-sikit tu, baru jadi bukit tu. Apakah cabaran yang orang kata paling tak boleh lupa dan paling besar lah selama abang berniaga ni? Ribut lah. Saya pernah kena khemah saya terbang. Cabaran itu sajalah. So apa feedback abang dengan kakak tentang rasa dan kualiti produk kami? Rasa dia tak lari. Produk Alis memang kualiti, rasa yang sama dan sentiasa ada stok. So bagaimana pula respon daripada pelanggan-pelanggan yang suka membeli dekat kedai abang dan kakak ni? Lalu customer bagi saya feedback ayam akak selalu crunchy dan sedap. Selain itu pun saya ada bilangan kaum Cina, Melayu, India. Kita ada kaum lain pun support jugalah. Jadi kenapa abang dengan kakak pilih produk daripada jenama Alis Fried Chicken ni? Saya nak rasa niaga ayam gunting, saya cari dalam TikTok, saya dapat Alis. Lepas tu saya tengok dia punya review semua, saya terus contact Alis. Pergi sana, dia orang bagi saya keterangan produk-produk halal semua. Saya macam puas hati lah. Sebab tu saya pilih Alis Fried Chicken. Dia tanya, you dekat mana, area mana. Contoh area saya Salah, dia bagilah section 7 punya cawangan. Dia orang bagi kita dekat daripada kita punya kawasan. Respon dia memang kita bagus sangat. வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்களும் இதில் வரணும்னா வாங்க, இருக்கலாம், நல்லா இருக்கலாம். ரொம்ப விலை அப்படின்னு இது பண்ணாதீங்க. விலை ரொம்ப குறவு தான், மாடல் ரொம்ப குறவு தான். 4199 மட்டும் தான். இது வந்து உங்களுக்கு சொந்தமான பொருள். இந்த 4199 நீங்க வாங்குறது உங்களுக்கு சொந்தமான பொருள். நீங்க அதில் வியாபாரம் பண்ணலாம். என்னால நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன கேமால இருந்தேன். கேமால வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு மேல. கொஞ்சமா வியாபாரம் பண்ணி காசு சேர்த்து வச்சு இப்போ ஒரு பெரிய அளவுல வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னால முடியும்னா நண்பர்களே உங்களாலையும் முடியும். Alis memang asli. Ya Yinum wait RM5 YPE Alengel. Korang mesti tak faham kan? Tak apa, aku pun tak faham. Okay, bye.